Oh, Alhamdulillah. Akak suka sangat sebab dari segi material dia memang premium dan memang akak sebenarnya memang orang kata loyal customer. Akak dah 4 tahun dah datang balik pula tahun ni lagi, beli lagi pula yang terbaru, design terbaru ni. Kita dah berjaya bawa kawan hari ni, hasut kawan. Teracun juga. Teracun, kawan kita dah teracun. Kita dah dapat beli yang ni dan ada lagi set yang combo package combo. Alhamdulillah banyak juga. Memang orang kata kita shopping ni 4 jam untuk dapatkan semua ni. Ya, insya-Allah, alhamdulillah. Dan syukur alhamdulillah warna banyak. So kata sis konsultan yang sangat best. Kalau nak shopping jumpa warna. Alhamdulillah. Kenapa banyak design sebenarnya Kak? Akak decide untuk akhirnya ambil kita punya collection terbaru, Raya Royal Edition ni. Sebab memang sangat-sangat eksklusif. Kita pun tak sabar nak tunggu raya kan, nak dapatkan koleksi ni. Memang terbaik. InsyaAllah, alhamdulillah. Servis semua okey lah Kak sepanjang akak. Sebenarnya akak datang kan, akak datang lagi servis kita macam mana sebenarnya Kak? Memang terbaik. Alhamdulillah. Memang terbaik. Puas hati Kak? Puas tak hati kena sangat. paksa, Tak ada paksa-paksa. Alhamdulillah. Boleh tanya ni. Dia Akak pun shopping dahsyat dia sangat ni. Alhamdulillah kita dapat shopping banyak lah hari ni kan. Jadi puas hati sangat. Harga pun berbaloi. Lepas tu apa lagi? Tak sabarlah nak tengok nanti. InsyaAllah. Nak tambah satu tambahan lah. Boleh. Kita pun nak bagi reward satu, apa orang kata, 10 markah untuk 10 bintang untuk kita punya Encik Azam dan juga Cik Cik Wana untuk harga yang sangat best. Alhamdulillah. Nak kredit lagi kat belakang terbaik untuk Cik Azam. Terima kasih Kak. Yang paling penting rumah akak kita ni dari penuh yang kelima nak syurga mana dia signature section tu Josha Alam. Penuhi rumah dengan kalimah Bapa Allah nombor 1. Okay, Kak. Tapi saya nak tanya soalan bonus boleh Kak? Boleh. Antara dua design ni kan, akak lebih suka yang mana satu? Apa first impression akak untuk tengok design terbaru kita? First impression memang kita pun sampai orang kata confused. Kejap yang ni sikit tu kan. Dah saya memang kita rambang mata. Sebabnya ini pun lawa, itu pun lawa juga. Semua lawa. Tak boleh apa. So sekarang kita malam ni kita fikir juga pun sama ada kita nak ambil yang ni tu ni. Tapi susah lah, memang lawa. Kalau apa ni kena datang kat sini juga. Kena datang galeri. Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Sama-sama.